Ramai orang seronok bila tengok simpanan tunai makin bertambah. 10,000, 20,000, ada yang sampai ratus ribu. Bagus, boleh jadi dana kecemasan. Tapi ramai orang lupa satu benda yang penting. Harga barang sentiasa naik. Dulu RM10 boleh beli 2 bungkus nasi. Tapi sekarang belum tentu. Itulah inflasi. Nilai duit semakin susut setiap tahun. Bukan sebab kita boros, tapi sebab kuasa beli mengecil. RM10,000 hari ini tak sama dengan RM10,000 5 tahun akan datang. Sebab tu kita perlukan emas. Emas kalis inflasi. Nilainya makin tinggi bila duit jatuh. Tahun 2000, harga emas RM35 1 gram. Sekarang dah lebih 560 1 gram. Kenaikan lebih 1000%. Kalau anda dah ada simpanan tunai, tukarkan 10% kepada emas fizikal. Sekiranya anda berminat untuk mulakan tabungan emas bersama Public Gold, boleh rujuk pin video 5 langkah daftar percuma di profil saya.